Mama? Bila nak balik? Ni udah nak ujung puasa, atau belum balik-balik lagi. Abah rindu nak buka puasa bersama pada saat-saat akhir bulan puasa ni. Baliklah Mak. Ya? Okey. Jangan lupa ya. Ayah tunggu di rumah ni. Jangan tak balik. Okeylah ya. Ya, Syah aku balik. Bye. Amal balik lagi. Sedapnya. Ayah tak nak makan? Nak Amal suap? Ayah tengok Amal makan pun dah kenyang. Hari ini aku balik bukan untuk mencari siapa-siapa. Ya. Benar lagi, balik lagi. Ya. Tak payah abang hantar pergi sekolah. Aku tak tahu apa itu jatuh, tapi ayah yang ajar. Jatuh bukan pada lemah, tapi langkah pertama untuk berdiri. Waktu aku terselia, tangan itulah yang mengangkat, memujuk dalam diam, mendewasakan dalam sabar. Dia pernah panjat tinggi, bukan untuk dirinya, tapi untuk buat aku tersenyum. Aku tak tahu nilai pengorbanan sampailah aku nampak tubuh itu jatuh demi sebiji buah kecil untuk anaknya. Ayah! Allahu Akbar. Amal, ya tolong ayah Amal. Ayah okey. Aku peluk dia hari itu, tapi aku tahu pelukan itu tak pernah cukup membalas jasanya. Kadang aku tak faham kenapa ayah suka ajak buat benda remeh. Tolong ayah siram pokok bunga weh. Tapi hari ini aku tahu dia tak pernah ajar tentang pokok. Dia ajar tentang tanggungjawab, tentang sabar, tentang hidup yang perlukan kasih sayang untuk tumbuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini aku balik bukan untuk mencari siapa-siapa, tapi untuk menyapa sekujur tubuh yang pernah jadi duniaku. Tangannya sudah tak sekuat dulu, tapi aku masih ingat itulah tangan yang menyuap aku hidup. Aku genggam, aku cium, dan bila dia buka mata, aku tahu. Amal, kalau balik Amal. Kenapa lama rindu Amal? Pelukan ini bukan penutup, tapi permulaan untuk aku membalas segala yang tak terbalas.